Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM bersama saya Nurul Zahira Razi. Prestasi dan kemajuan atlet dalam program Road to Goal RTG akan dinilai semula bagi menentukan kedudukan mereka dalam program tersebut pada September ini. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, mesyuarat jawatan kuasa penilaian program itu akan membincangkan prestasi keyakinan pemain badminton negara Lee Zijia dan Ratu Terjun Datuk Pandalela Rinong akan bangkit merebut tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Mereka masih ada peluang untuk proses kelayakan dalam Olimpik lah. Buat masa ini, semua yang telah dipilih dalam Road to Goal kekal sehingga review bulan September. Kejohanan Karate Asia ke-19 di Melaka, seramai 388 daripada 32 negara termasuk penyandang juara keseluruhan Jepun akan bersaing pada kejohanan yang membuka tirainya hari ini di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC Aikeroh. Presiden Persekutuan Karate Malaysia MAKAF Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, kejohanan itu penting kepada atlet negara yang akan menjadi penanda aras bagi menghadapi kejohanan karate dunia di Budapest, Hungary Oktober ini. Pada kejohanan di Melaka, Jepun mempertaruhkan 23 atlet dan menjadi pilihan utama berdasarkan kejayaan muncul juara keseluruhan dengan kutipan 8 emas, 2 perak dan 3 gangsa pada edisi lepas di Uzbekistan Disember tahun lalu. Malaysia selaku tuan rumah pula mempertaruhkan seramai 16 atlet bertanding dalam 16 daripada 17 kategori yang dipertandingkan sepanjang 3 hari kejohanan berlangsung. Antara atlet negara yang menjadi pertaruhan seperti Zakiah Adnan, Muhammad Arif Afifuddin, Syahirah Amirah Azlan, Si Shah Malarani dan Muhammad Aikal Asmadi. Pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman mendedahkan akan membawa masuk beberapa muka baharu bagi memastikan pasukan berupaya menamatkan baki saingan Liga Super dalam kelompok 10 terbaik. So ada beberapa bahagian yang head coach dah bincang dengan saya. So antaranya adalah bahagian defend dan bahagian forward juga. So, ada beberapa pemain, antaranya ada pemain baru yang baru nak bermain dengan Liga Malaysia. Ada juga pemain daripada yang dah pernah bermain iaitu Dennis. Dulu pernah bermain dengan Kedah. So mungkin Dennis akan masuk bersama dengan Kelantan FC. Sebelum ini, Kelantan FC berdepan situasi sukar selepas beberapa pemain import dan tempatan dilaporkan bertindak meninggalkan kelab itu atas persetujuan bersama. Bagaimanapun, Norizam masih optimis pasukannya mampu bangkit kembali untuk mengharungi baki musim 2023 dengan lebih baik berbanding sebelum ini. Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS perlu mengoptimumkan penggunaan ilmu, pendidikan, pakar serta teknologi terkini dalam membantu kecemerlangan sukan negara. Itu tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Jelas beliau, segala aset dimiliki IPTA dan IPTS perlu dimanfaatkan sebaik mungkin kerana pembangunan sektor sukan amat berkait rapat dengan ilmu penyelidikan, strategi dan teknologi. Beliau optimis bahawa sumbangan dalam pembangunan sektor sukan dapat memastikan IPTA dan IPTS sentiasa dekat dengan pihak berkepentingan sektor sukan. Mengenai Universiade 2023 yang akan berlangsung di Chengdu, China mulai 28 Julai hingga 8 Ogos ini, beliau berkata seramai 96 atlet Malaysia akan mengambil bahagian dalam 8 daripada 18 acara dipertandingkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM dan penyerahan jalur gemilang kontingen IPT Malaysia ke Sukan Universiti Dunia Universiade 2023 di Putrajaya semalam. Sekian Stadium RTM, salam sukan untuk semua. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.